PAS telah berjaya mengumpulkan jumlah ahli yang ramai di seluruh negara yang hari ini sampai 1 juta. Namun kita tidak boleh membuat perubahan sekiranya kita tidak mengambil kira seluruh rakyat, masyarakat majmuk yang menganut berbagai agama, yang terdiri dari berbagai bangsa. PAS yang istiqamah dengan perjuangan, yang jujur dan ikhlas dengan perjuangan, telah berjaya mewujudkan satu anjakan paradigma, satu perubahan pemikiran di kalangan orang-orang yang bukan Islam. Dengan kita memilih mereka yang dizalimi, mereka yang miskin. PAS berbeza dengan UMNO kerana PAS menjadikan Islam memimpin negara yang ada perhitungan dosa dan pahala. PAS bekerjasama dengan DAP dan PKR. Berbeza dengan kerjasama UMNO dengan MCA, MIC dan gerakan. UMNO mengadakan kerjasama menggadaikan perangai dan akhlak, tidak menunjukkan contoh yang baik. Orang Islam makin hari makin lemah. Kita mengadakan kerjasama dengan dasar kita yang teguh. Kita memilih parti DAP, parti orang-orang miskin. Memilih parti keadilan rakyat, parti orang-orang yang dizalimi dan diunyanya. Kita telah berjaya mewujudkan Pakatan Rakyat dan berjaya melakukan pendekatan pemikiran ke arah sistem 2 parti dalam negara ini, dengan menyatukan pandangan dalam Pakatan Rakyat. Apabila rakan-rakan yang bukan Islam di kalangan DAP dan Parti Keadilan Rakyat menerima Islam sebagai agama negara, dengan memberi hak kepada agama-agama lain, menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, ada hak kepada bahasa-bahasa lain, menerima amalan raja berpembalangan dengan memertabatkan raja mengikut sifatnya yang sebenar yang diajar oleh Islam. Dan kita mendapat sokongan rakyat yang mendapat maklumat. Apabila kita berjaya menang di kawasan-kawasan bandar, kawasan rakyat yang mendapat maklumat. Kedua, bukan maklumat sebelah pihak,